Bila orang order sekali kena buat benda lain lah. Lepas tu kena goda lah, kena tu lah, kena ni lah. Dekat Singapura tu buat apa? Singapura tu aku bukan roman lah. Yelah. Aku dengar Handle. Aku salah dengar tukang rombel. Bukan roman. That set yang perempuan kan lelaki? Yang perempuan lah. Orang nak dengar yang perempuan lah. Aku kena edit untuk 5 minit punya apa? Untuk tayangan malam nanti kan. Oh, Kan makan besar kan. Kira pagi tu shoot. Malam tu Malam tayang. Faham. Kau cuba teka student dah berapa orang? Agak 20. bawah lagi. 10. Bawah lagi. Kau ni siapa ni? 5 orang. Lebih kurang. Kau rasa aku kerja apa lepas tu? Selepas aku belajar tu. Yang tu tak pasti. Yang tak boleh nak agak. Aku kerja kat situ juga. Masa pecah tu. Pecah tu. Kau rasa aku kerja apa? Yelah, siapa yang student dia ambil jadi staff. Kau rasa aku kerja apa kat situ? Kau rasa? Kau jadi lecturer. Dah tu? Editing lah. Oh, okey. Oh, dia buat live tu. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Oh, dia buat live tu. Boleh TikTok. Oh, gila.